Sinuna. Sekarang macam musim sakit lah. Banyak orang nak datang sakit. Ya weh. Musimnya. Datang tiba-tiba. Kan. Jam berapa? Lagi 10 minit nanti Faia punya post konten keluar. Dah belum? Sudah. Sudah kasih schedule. Schedule. Karina pula. Karina. 2 tahun penantian hampa tu sangatlah merugikan. Stay strong Karina Zem. Stay strong. Stay strong. Stay strong kan. Stay strong untuk Karina Zem. Tak mahu nak cakap banyak, tapi memang penantian 2 tahun hampa dah rugi dah selama ni. Cukup lah beberapa minggu ni je. Okay lah, yang penting ada lah. Ya. Pada dah ada kan. Betul. At least adalah vitamin tu. At least Abel sempatlah menggunakan mereka kan. Betul. Kau mau stay strong je lah. Ya weh. Faik tahu kau bersedih. Faik tahu tak kecewa. Jangan duk fokus yang tu. Kita fokus yang konten Faik akan keluar saat gini. Pukul 3.40. Lagi 9 minit. Selagi konten keluar ni, tengoklah puas-puas diri dengan Faik. Sebab lepas ni tak ada dah. Kamu tengoklah konten Harry dengan Faik nanti 3.40 ni. Sebab tadi kau jadi partnership. Mungkin itu last Faik Harry. Ya. Tapi apa yang Faik boleh cakap, di partnership tadi ada bad newsnya, ada good newsnya untuk Faik Harry lah. Begitu juga Malkosha, Malkona. Semua Tapi apapun kamu tengok, just apapun mungkin kekurangan dari Ferry, Faik minta maaf. Just stay tune, okay? Kenapa Faik buat nangis? Nah, sebab konten tadi lah. Di partnership tadi ni. Di partnership tadi. Aduh, mampus lah. Ada tak mungkin lah. Kamu tak percaya? Kamu just stay tune. Tak percaya tengoklah nanti. Apapun tu Ferry, fans Ferry tengok memanglah kontennya. Mana tahu ini ada konten terakhir lah. Faik tak boleh cakap lebih. Mana tahu ini adalah konten terakhir. Nantikan. Sebab Abel kali ni memang dia tak main-main dah. Dia tak macam dulu dah. Tadi time meeting pun dia serius. Sebab tu Faik mau fokus konten dia sekarang ni. Una ni start esok macam dah konten masak sudah. Ya weh. Dia tak mau sudah bilangnya. Dah tak nak dah sebab itulah aku dah disebabkan konten tadi aku ni macam dah lah malas lah mengajuk aku mongkok lah. Tadi dia punya terol dimasak tu dia buang tak? Dia buang mana tadi? Ya weh, aku buang dah. Aku bagi kat Usin. So dia pergi nego belakang depan. Usin lagi. Faik ribuan. Faik dah macam lebih-lebih just stay tune nak konten besok, okay? Tengoklah. Siapa yang mau Ferry tu lagi. Tapi macam sia-sia. Macam tak apalah, mana tahu ada rezeki. Just buktikan di konten ni lah. Aku tak percaya. Dia pun dah gelak-gelak kat kita. Itulah. Tak apa. Kami dah bagi tahu, tapi aku tak percaya. Tak apa. Dia pun suruh spare, tapi kita dah spare. Dia pun tak nak terima pula. Aisyam lagi lah. Semua dah cakap dah. Semua memang ada 1-2 je yang good news. Lagi semua tak. Satu dua lah kita. Yang lain semua macam unexpected. Disebabkan komen netizen lah. Lagi pun Abel tengok berdasarkan view konten masing-masing. Kalau Abel tengok makin drop itu tak boleh selamatkan. Dan apa yang viral dekat thread, netizen dekat thread, ini punca apa lah ni, konten pembubaran ni. Disebabkan hampa buat andaian, buat palatau, kami yang kena tempias. Faik nangis kak. So konten the partnership tadi. Ya. Tak percaya tak apa. Jangan menyesal je. Lelah Allah kan cakap jangan menyesal je. Tengok ni Una tadi stres ni. Cepat dengan tadi lepas ni Una limpas. Dia tengok biasa tak tahu bikin flow macam mana. Aku nak buat macam mana lah. Aku dah elok bahagia dengan Mak, tiba-tiba dapat dia. Thank you Lana. Saya strong Lana. Tu lah. Mal lebih bahagia dengan apa yang Abel bagi. Memang bahagia lah. Memang bahagia. Siapa? Bukan. Kalau mau dibandingkan dengan kau tu Mal dengan dia sebelum ni meletup. Ya okay. Apa tak dia kasih balik aku rasa kan. Tak apalah, bagi je lah. Aku rela berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Guys, kita nanti lagi 5 minit saya akan post konten Ferry. Best konten ni dia lebih kepada prank. Macam mana pranknya plot twist nah. Dia prank aku, tapi aku prank juga dia. Last kau tengok siapa yang di prank. Just stay tune. Wow.
kamu tahu aku ni memang queen of air mata. Just tengok Yo, konten. wait. Aku rasa mesti konten ni memang best gila. So, apa jangan lupa support konten Ferry, bukan Isra Aiman Noah. Yang mana lagi belum 5 minit. Yang mana belum subscribe tu, bolehlah subscribe. And lagi satu komen-komen lah supaya dia punya konten boleh naik dekat suggestion Apa YouTube. maksudnya ni? Apa tu? Cikgu ku kan ni? So, Cikgu yang mana ni? Daripada pukul 12.30 hingga pukul 4. Pasal dalam cikgu lagi. Berapa lamanya? Dari jam 12 sampai jam 4 aku latihan. 4 jam. 12.30 sampai 4.30. Berapa jam? Ini nak berbayar kan ni? Tak ada. Tak bayar. Tak bayar. Tak bayar. Tak bayar. Alamak, aku baru membuat crop top. Bodoh lah. Etika berpakaian, Faik disuruh pakaian sopan. Pergi Pak biasa crop top. Tapi Faik crop top. Mana ya? Mak minta lah partner hantar. Apa? Mak minta lah partner hantar. Partner itu. Tapi partnerku, oh ya kan? Ya. Dia ada juga kereta. Dia ada motor juga. Alang-alang. Boleh lah dia tengok training. Mungkin aku akan bawa partnerku nanti. Ya. Ajak partner teman ni sebab cikgu lelaki ni. Cikgu lelaki. Nanti partner pula jealous. Partner pula jealous. Boleh. Dia pasal pakai sopan. Awak selama ni pakai crop top semua Itu lah. hari pakai crop top baru bertudung. Ya. Cute dorang. Skirt sampai ni atas paha. Atas lutut. Hang ni. Patutlah. Macam tu. Cute dorang. Tapi apa boleh Kasih syok lah. Kasih syok lah dia. Dia mau usir tapi aku kasih tunjuk followersku. Oh, okey masuk. Tu tak jadi. Sebab aku ada followers sebab tu dia tak jadi usir aku. Wajar dia. Macam terkejut. Semua aku bubar. Tolonglah kasih tahu dah. Ya. Sorry lah. Kami dah spill dah. Hampa tak nak percaya. Tu pulang dekat hampa lah. Benda dia pun tanya. So spill. Kita dah spill. Dia pun tak nak percaya. Tunggu je lah konten besok. Puasa lah ni kan aku punya tu. Lah. Besok. Maaf tanya. Untuk kecil tu memang semua lelaki. Dan kecil lelaki. Ajak je partner tadi tu teman. Yang tadi tu dia sama teman. Kalau dia kerja Ajak dia cuti Kau boleh kan ada esok ni aku macam sakit. Tak nak kata. Tapi okey je kot. Review berkaram Airif lagi. Airif lagi. Aku dengar-dengar. Dah Airif tak okey. Sang cerita beginilah. Aku rasa macam Samad comeback. Samad comeback kan tadi. Ni Samad kan. Oh sorry. Sebenarnya aduh, Airif tu pun bukan Airif dengan Aina. Aina dengan Hana pun tadi hampir comeback. Ya, tapi aku dah tolak jajah dah. Selamat Abel dengar cakap aku. Aku pun tak tahu kenapa Abang mau comebackkan Hana. Aku dah tak nak dah. Aku dah gila bayar dengan Mal. Tiba-tiba Hana comeback. Kenapa Hana boleh comeback? Tadi Napa pun ambil comeback tapi tak boleh. Tak igram sudah comeback. Ya kau dah cakap laki orang dah. Aku dah cakap aku dah bahagia dah dengan Mal.